Saksikan dan membuat eksklusif bersama. Tuan, kalau kita imbau kembali, bagaimanakah sebenarnya perjalanan awal Tuan dalam dunia kerjaya dan industri lebuh raya ini bermula? Sebenarnya minat saya dengan lebuh raya ni bermula daripada masa saya belajar di universiti dulu, yang mana saya lebih fokus mengambil subjek yang ke arah pembinaan jalan ataupun lebuh raya. Daripada situlah minat saya bercambah. Lebih-lebih lagi saya diterima untuk masuk ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia ni, jadi saya dapat mengembangkan minat saya dan juga mengetahui cabaran-cabaran yang terdapat dalam pembinaan infrastruktur utama ni. Saya bermula di LLM pada tahun 1996 dan cabaran dan pengalaman di LLM ini sendiri banyak memberi peluang kepada saya untuk mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan pembangunan infrastruktur lebuh raya, dan saya daripada dalam saya boleh nampak evolusi perubahan yang berlaku dalam industri lebuh raya ini. Saya lebih memahami, lebih faham, lebih komited dalam menjalankan tugas di LLM ini sendiri. Okey. Okey Tuan, sepanjang tempoh berkhidmat di LLM, apakah antara momen ataupun projek yang paling dekat di hati Tuan? Okey, sepanjang berkhidmat dengan LLM, banyak cabaran. Setiap cabaran mempunyai kepuasan yang tersendiri, dan bagi saya yang paling dekat dengan saya adalah projek pembinaan lebuh raya ni Karang Kajang yang di sebelah LLM ni. Yang mana projek ni 2 kali saya terlibat. Pertama masa pembinaan dulu, dan juga terlibat dengan kerja-kerja pelebaran. Untuk makluman, projek ni sangat-sangat diperlukan lah pada masa tu, disebabkan oleh Kajang ni orang panggil kajam dulu. Selalu jam, selalu sesak. Dari situ apabila projek ni bermula, memang banyak cabaran lah. Walaupun saya sendiri pada masa tu terlibat dengan projek ni, semua sekali saya kena buat. Sebab saya pada masa tu hanya saya seorang saja engineer dengan penolong jurutera lah, yang mana saya membuat semua perkara, termasuk bermula daripada pengambilan balik tanah, kerja-kerja pembinaan, pengalihan utiliti dan sebagainya. Dan cabaran memang besar pada masa tu, sebab kita membuat kerja-kerja pembinaan ni dekat dengan kawasan yang selalu sesak. Jadi apabila kita nak melaksanakan kerja-kerja tu memang agak sukar lah. Walaupun cabaran tersebut saya alhamdulillah berjaya atasilah, dan kalau kita tengok lebuh raya ni pun dah sesak kembali. Betul. Kan? Momen tu lah yang menjadi saya dekat lah. Even saya pun masa tu tinggal dekat Kajang, dan selalu borang ke office pun menggunakan jalan ataupun lebuh raya ni lah. Dan apabila kerja-kerja selesai dan kita dapati bahawa dia sangat baik untuk meredakan kesesakan yang berlaku lah. Itulah yang menjadi, itulah yang membuat dekat ya, saya. Kita selalu nampak Tuan dalam mood serius Tuan dan profesional. Jadi apakah di sebalik mood serius dan profesional tu, di luar orang kata personality tu, di luar pejabat tu macam mana? Saya kalau dapat lihat, saya berbeza dengan semasa di pejabat lah. Sebab di pejabat kita kena fokus, kena tegas dan kena committed lah dalam menjalankan tugas, supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dan memastikan bahawa semua kerja-kerja dapat kita selesaikan, dan itulah yang paling penting. Walaupun kalau lihat saya di luar pejabat, selepas saya tanggalkan baju korporat ni, saya lebih santai lah, lebih mudah didampingi dan boleh bersembang dan bercakap berkenaan dengan apa-apa perkara saja. Saya merasakan adil lah, maksudnya apabila saya melaksanakan kerja, saya kena serius dan kena bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kerja. Dan di luar saya sempoi dan saya senang untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang saya suka lah. Tuan dengan anak Tuan macam mana? Maksudnya memanjakan anak ke, ataupun macam adik-beradik ke pun? Sama juga dengan anak pun, kadang ada masa kita kena tegas, ada masa memang kita kena lebih penyayang lah. Apatah lagi memang dengan anak sendiri, memang kita lebih menyayangi mereka lah. Okey Tuan, soalan seterusnya, pada pandangan Tuan, apakah nilai paling penting dalam menjadi seorang pemimpin? Okey, untuk menjadi seorang pemimpin mestilah prestasi kerja yang kuat dan punya keberanian betul dalam membuat sebarang keputusan yang
memerlukan kepantasan dalam melaksanakan setiap masalah yang berlaku. Perlu tangkas dan proaktif dalam melaksanakan kerja, dan juga perlu profesional, tidak mencampur adukkan emosi semasa bekerja. Perlu ketegasan dalam membuat sebarang keputusan, dan komunikasi dengan pekerja bawahan perlu lebih baiklah. Pemimpin tidak boleh menunding jari atau mencari alasan jika terdapat kegagalan. Sebaliknya, perlu memikul tanggungjawab tersebut, kerja secara profesional dan adil, dan perlu bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencapai objektif jabatan. Soalan seterusnya, apakah pesanan ataupun nasihat Tuan kepada generasi muda dalam LLM? Okey, kepada generasi muda LLM, mereka adalah masa depan LLM, dan untuk menjaga reputasi LLM sebagai menyelia lebuh raya. Untuk menepani industri infrastruktur yang dinamik ni memerlukan accountability dan kepantasan dalam membuat sebarang tindakan. Jangan sekali bekerja sekadar melepaskan batu di tangga, perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau untuk menyelesaikan masalah perlu kumpul maklumat dan analisa maklumat tersebut, dan ambil tanggungjawab sepenuhnya untuk menghasilkan kerja yang terbaiklah. Dan yang paling penting, menjaga maruah dan demi kejayaan LLM, ianya terletak pada kualiti dan integriti pimpinan pada masa hadapan lah. Perlu tunjukkan komitmen yang kental untuk melonjakkan LLM sebagai badan kawaslia lebuh raya yang terbaik di negara ini. Bila Tuan melihat kembali keseluruhan perjalanan kerjaya ini, apakah perkara paling Tuan syukuri? Yang paling penting saya syukuri adalah apabila saya diterima untuk bekerja di LLM, yang mana memberi peluang yang besar kepada saya untuk meneruskan kerjaya saya dan juga meningkatkan pengalaman dan pengetahuan saya dalam bidang lebuh raya ini, sehingga sebahagian besar daripada hidup saya pun berlega di Lembaga Lebuh Raya Malaysia ini. Dan alhamdulillah, bagi saya telah melaksanakan tanggungjawab saya lah sebagai pekerja di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh LLM untuk mengikut tanggungjawab yang besar dalam organisasi LLM ini. Ia telah menjadi satu kebanggaan pribadi saya lah, kerana dapat menyumbang secara langsung kepada pembangunan infrastruktur negara demi kesejahteraan keseluruhan lah. 1996 sehingga 2026. Hampir 30 tahun. 30 tahun. Lama juga Alhamdulillah. Dan akhir sekali Tuan, kalau diberi peluang untuk menggambarkan perjalanan Tuan di LLM dan satu ayat, apakah ayat itu? Saya amat bersyukur dapat bersama dengan LLM membina kerjaya, memahami keseluruhan industri dari dalam, dan melihat sendiri bagaimana organisasi ini terus teguh berdiri sebagai tulang belakang infrastruktur negara. Apa yang Cik Husin nak buat selepas bersara ni? Apa perancangan Cik Husin nak bersara ni? InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan mungkin bekerja, tapi tidaklah sepenuhnya lah. Bukan daripada pukul 9 sampai pukul 6. Kalau tengok juga ni, kadang kesihatan kita tak mengizinkan. So far insyaAllah masih boleh. Kalau kesihatan mengizinkan, mungkin kita buat kerja-kerja dekat rumah ya. Baik.